Doktor ke penyanyi ni? Bolehlah dua-dua. Tapi kalau doktor saya tak boleh lah sebab dah dengar tak sedar lah. Kenapa macam tu? Sedar lah lagu baru dia. Yara. Nari orang yang dekat air laut jadi manis. Siapa kasih gombal anjir? Siap kasih gombal. Kakak pula. Kakak iyalah. Ya. Lidahku menyalahkan dirimu tak berubah. Izin follow boleh? You want to follow me? That's okay. Just follow dear. Bukan aku. Ikmal belikan aku coklat Dubai ni tapi I don't know. Is it sedap ke tak macam yang coklat I selalu beli? Sebab yang ni tak pernah rasa lagi. So I nak rasa. Kalau jangan makan tu bahaya. Kenapa pula? Korang kan makan coklat doktor. Kenapa kamu tak bagi aku makan coklat? Tapi kenapa? Tapi saya suka makan ni. Tapi walaupun saya ada penyakit, tapi saya nak juga makan. Tak boleh ke? Tak lah. Okay lah, tak makan lah. Dekat sini. Kan kakak Vivo pula makan je apa yang dia nak makan. Cakap yang kata ni mati je duduk ni. Nantilah dia makan. Nanti je saya makan. Tunggu Ikmal nak makan dengan Ikmal. Sebab tu Ikmal yang beli nak makan dengan dia lah. Ish. Maaf ya. Comel. Boleh makan tapi akak tahu lah akibatnya. Kenapa? Akibatnya apa? Kencing manis? Hyper? Tak ada apa akibatnya. Siapa nak jadi apa nak jadi kau ni? Jadi orang lah. Rahsia. Akak nak tengok outfit biasa je. Okay, singlet yang ni dari unit Lok-Lok. Cardigan seluar biasa je. Takkan kehilangan gigi di usia yang muda. Ya, saya tak makan. Bosan, hari ni cuti. Tak, dah berapa hari? Tadi lagi comel lah, janganlah. Assalamualaikum, hai. Waalaikumsalam, hai. Cantiknya. Awak pun cantik. Awak pun cantik lah. Awak lagi cantik masalahnya. Kenapa lah orang cantik? Saya lelaki. Okay, maaf. Maaf. Ya. Lelaki? Seriously? Are you being serious or are you kidding me? Janganlah bergurau, Pak. Tu kan bahasa saya je. Oh. Okay. Faham. Selalu live ke kurang lah sebab saya busy kerja. Jadi kurang lah live, tak selalu pun. Dah cabut-cabut dah kepala dia sampai aku jahit-jahit. Adik cantik sayang, thank you. Semua orang pun cantik.
Selalulah tak promote. Saya selalulah promote barang Vivo je. Tapi hari ni bosan, saya cuti. Saya live je lah. Live bosan-bosan. Ada orang masuk orang tengah family saya, orang dengan family saya. Lepas ni bakal ada family sendiri. Gatekan aku. Awak sakit sebab apa? Saya ada sweetnya awak nanti cakap kat mak awak. Terima kasih lah kepada syarat awak. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah nanti saya cakap dekat dia. Saya kena screenshot lah awak punya ni. Sebab comel.